Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Rayman Don. Channel saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah tayangan Perdana Gayung 2. Kalian pada 1 April yang lalu telah berlangsung majlis malam gala tayangan perdana filem Gayung 2 yang telah berlangsung di TGV Wan Utama Petaling Jaya. Alhamdulillah, Ryan, Papa dan Mami telah diundang oleh Tuan Penerbit sendiri, iaitu Penerbit Eksekutif Soul Film Production, iaitu Tuan Hairul Anwar Latif. Terima kasih kepada beliau dan Soul Film Production kerana sudi mengundang Ryan untuk tayangan perdana ini. Perlu Ryan ingatkan penonton semua bahawa ini adalah Gayung 2, di mana tahun lepas filem Gayung keluaran syarikat sama telah mendapat sambutan yang amat baik daripada para penonton, terutamanya peminat-peminat silat. Secara umumnya, Gayung memaparkan kisah Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman, iaitu pengasas silat Gayung Malaysia sendiri sejak daripada zaman mudanya membawa ke zaman kedatangan Jepun dan kini di zaman British di Singapura sekitar tahun 1948 hingga tahun 1950-an. Aksi-aksi silat yang hebat menaikkan semangat dan martabat bangsa, dan yakinilah silat adalah salah satu usaha untuk mengembalikan kegemilangan jati diri anak-anak Melayu sejak dahulu kala lagi. Oleh yang demikian, Raya menyuruhlah anak-anak muda sekarang pelajarilah silat untuk jati diri, untuk agama, bangsa dan negara. Filem Gayung 2 memamparkan suasana sekitar 1950-an di mana Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman bertugas sebagai anggota polis di dalam pentadbiran British di Singapura pada ketika itu. Filem ini menggambarkan suasana di Singapura ketika itu, di mana banyak terdapat kumpulan-kumpulan teraya atau kongsi gelap atau sekarang dikenali sebagai gangster yang bergerak aktif di Singapura pada ketika itu. Kumpulan-kumpulan ini bergerak cergas dalam aktiviti penyeludupan dan penyedaran samsu atau opium, juga merebut tempat-tempat penyisapan candu, melakukan aktiviti jenayah lain seperti pembunuhan, perjudian dan merasuah pegawai-pegawai kerajaan, iaitu anggota-anggota polis yang berkhidmat ketika itu. Filem ini menyaksikan pertembungan dua pihak di mana anggota polis yang rasuah melawan anggota polis yang ingin melakukan sesuatu yang betul. Filem ini memberi pengajaran kepada semua bahawa rasuah dalam perkhidmatan adalah satu yang amat buruk dan bakal membawa keburukan kepada si pelaku. Yang hebatnya pada Ryan dapat saksikan adegan-adegan fighting di dalam filem ini amatlah menarik sekali, berkesan dengan efek bunyi yang hebat dan koreografi hebat yang diketuai seorang pelakon dan stuntman yang hebat dari Indonesia, iaitu Yayan Ruhian. Beliau yang mengarahkan adegan-adegan fighting di dalam filem ini dan ianya sungguh hebat di mata penonton. Alhamdulillah, Ryan dan Papa dapat juga bertemu Yayan Ruhian, berbicara sebentar, bersalaman dan bergambar bersama beliau. Ini adalah kenangan manis bagi Ryan kerana Ryan dan Papa telah menyaksikan kehebatan beliau dalam filem Mak Kilau sebelum ini. Satu lagi Ryan nak sentuh adalah tentang jamuan ringan yang diadakan dalam majlis tersebut. Wah, banyak sangat makanannya seperti majlis hari raya. Terdapat lemang, rendang, ketupat, kuih muih, berbagai jenis minuman yang telah disediakan kepada tetamu-tetamu. Memang sedap makanan-makanannya, dan Raya nak ucapkan terima kasih kepada Soul Film Production dan penaja yang telah sudi menyediakan makanan bagi kami semua. Jom kita saksikan. Ini lah kau ikan kawan tu.
Bagi laluan ikut kepada penerbit untuk kita kapur sikit. Baik, apa kata kita beri ruang kepada bintang-bintang filem. Tepuk tangan Tuan Pengarah kita Faizal Isa. Kita mempersilakan Khairul Salsabila dan untuk menjaga warisan dan jati diri bangsa kita sendiri, melainkan diri kita sendiri. Thanks for coming. Ini semua peminat you.